Dalam tahun 1717, Raja Kecil telah menyiapkan satu angkatan perang dari negeri Siak, telah mengumpulkan orang-orang Minangkabau dekat situ, dan dari Batu Bara dia nak pergi menyerang Johor 1717 ni. Pada tahun tu juga Raja Kecil telah berjumpa dengan Daeng Perani, Daeng Celak di Bengkalis, dan mengajak raja-raja Bugis 5 saudara itu untuk membantu dia menyerang Johor. Apa kata Raja Kecil? Benda ni pun diceritakan dalam Tufah An-Nafis yang kita baca itu. Raja Kecil kata macam mana? Apabila Johor dapat ke tangannya, Daeng Parani dia akan diangkat menjadi Yang Tuan Muda. Yang Tuan Muda ataupun Raja Muda tadi kan. Yang Tuan Muda. Masa zaman Sultan Jalil tu, Yang Tuan Muda tu dipegang oleh Tun Mahmud, adik dia. Okey. Jadi Raja Kecil kata, okey, kalau kau tolong aku serang Johor, dapat kalahkan Johor, engkau jadi Yang Tuan Muda. Maknanya second in line lah yang berkuasa. Raja-raja Bugis tidak setuju nak bantu Raja Kecil untuk menyampaikan maksud dia. Yalah, buat apa dia nak setuju? Kenapa aku perlu nak bekerja dengan engkau? Engkau raja mana? Engkau daripada sebelah sana. Okeylah, orang Minangkabau ke apa kan? Aku orang Bugis. Aku pun nak berkuasa. Aku tak mau kalau aku berkuasa, kerana nak berkuasa aku nak bekerja bawah engkau. Sorry. Itu sebab Daeng Parani beradik tak nak. Tak nak lah kata. Okey. Tapi dikatakan mereka kepada Raja Kecil, biarlah mereka pergi dahulu ke Langan. Di negeri Selangor. Nampak? Langan. Negeri Selangor. Dia nak duduk sana dulu. Mengumpulkan orang Bugis dan menyediakan kelengkapan perang di sana. Sebab apa? Dekat Langat, dekat Linggi, semua tu orang Bugis dah ada duduk sudah. Sebab dia dah hantar panglima-panglima dia duduk sana, hantar orang di sana untuk buka kampung, menduga tanah. Okey. Itu standby lah, maknanya bila nak perang senang, main panggil dah ada semua orang, dah ada lah. Itu yang dilakukan oleh Daeng Parani. Okey, bila nak perang dia panggil ada je. Dekat Perak ada, dekat Kedah ada, dan dekat Selangor ada orang Bugis. Kat Johor tu saya ceritalah. Oleh sebab bantuan daripada Raja Bugis tak datang juga. Okey. Sebab apa? Daeng Parani bagi alasan. Dia tak cakap tolak, dia tak menolak. Kata, tak apalah, nanti dululah aku kena pergi kumpulkan orang aku dulu. Sebenarnya dia memang tak setuju, dia memang tak nak pun. Dia cuba mengelak, kata orang ni buying time lah, beli masa lah. Okay? Oleh sebab bantuan daripada Raja Bugis tak juga sampai, akhirnya pada akhir tahun 1717 Raja Kecil sendiri pergi. Dia bawa angkatan perang dia melalui Selat Singapura. Okay? Dia mudik ke Sungai Johor, dia serang di Johor. Sebelum melancarkan serangan, Raja Kecil terlebih dahulu telah menghantar orang besar-besar dia memujuk Raja Negara, iaitu Ketua Batin orang laut di Singapura, dan memujuk orang laut di Kuala Johor supaya menjebelahi Raja Kecil dengan mengatakan orang laut serta dia beritahulah, dia kata mengatakan kepada orang laut serta kepada orang Melayu rakyat Johor yang lainnya bahawa baginda adalah putera kepada marhum Mangkat Julang. Dia mengaku. Masa itulah dia declare, kau kena tolong aku. Aku ni adalah anak marhum Mangkat Julang. Dia beritahu siapa dia dapatkan bantuan tu. Tapi memang ada bermacam-macam cerita pasal Raja Kecil ni. Dalam buku pun dia beritahu. Sungguh pun ada macam-macam cerita yang telah disebutkan pasal Raja Kecil ni. Itu ialah kerana ada mengatakan dia putera marhum Mangkat Julang. Tapi orang-orang besar Raja Kecil yang pergi memujuk orang laut di Singapura dan juga Kuala Johor tu mengatakan, dia beritahu macam mana tu, dia cerita dia orang kata, ibu Raja Kecil ni bernama Cik Pong. Okey? Yang baca baru selalu beritahu tu. Anak Datuk Laksamana Johor. Nampak tak? Kalau Datuk Laksamana Johor tu, anak Datuk Laksamana Johor tu anak keturunan Tun Abdul Jamil lah. Sebab apa? Masa tu keturunan Tun Abdul Jamil dia akan pegang siapa nama anak Tun Abdul Jamil, lupa dah. Mungkin kalau tak anak Tun Abdul Jamil sendiri, anak dia kata sebut Laksamana Datuk Laksamana Johor tu ada kemungkinan Laksamana Tun Abdul Jamil ataupun anak dia. Okey? Jadi itu dikatakan Cik Pong ni anak Datuk Laksamana Johor.
Sebab apa dia nak menguatkan, kalau nampak tu dia nak menguatkan sebab apa? Sultan Mahmud Shah ni kan ada darah, ada sikit titisan darah Laksamana Johor juga. Okey? Jadi kata tu, isteri kepada Sultan Mahmud Shah 2. Apabila Sultan Mahmud Shah mangkat kerana ditakutkan dibunuh oleh Sultan Ahmad Jalil, kan masa tu kan komplot tu kan, komplot bendahara dengan Laksamana bergaduh tu kan. Dia kata, Cik Pong yang sedang mengandung raja kecil itu telah dilarikan ke Minangkabau. Dia kata tu. Dan di Minangkabau, Cik Pong telah melahirkan raja kecil. Lalu raja kecil dijadikan anak angkat oleh keluarga di Raja Sultan Pagaruyung di Minangkabau. Inilah cerita dia orang. Dia beritahu siapa raja kecil tu. Sebab bila dia beritahu macam ni, jadi mana yang orang yang bersimpati dengan Laksamana Johor dulu Tun Jamil, mesti ada orang dia kan. Dia akan bantu. Betul ke tidak tu wallahu alam. Dan sekarang dia kata raja kecil datang nak mengambil negeri Johor, pesaka almarhum ayah dia. Jadi maknanya dia kata tu, raja kecil datang bukan saja-saja datang nak menyerang, tidak. Dia nak ambil balik pesaka dia. Sebab dia adalah anak Sultan Mahmud Shah, Mangkat Julang. Dia kata, dia claim macam tu. Jadi orang laut di Kuala Johor dan di Singapura serta beberapa orang rakyat Johor lain telah bersetuju dengan pujukan pembesar-pembesar raja kecil tu. Dia percayalah. Dan mereka telah mengajak raja kecil datang ke negeri Johor. Selain daripada itu, ia juga kerana rakyat Johor berasa benci kepada pemerintahan yang tuan muda yang zalim tu. Itulah dia macam lu kata tadi. Sultan Abdul Jalil dia okey. Tapi adik dia ni keras sikit. Tu sampai kan Alexander Hamilton pun beritahu tadi kan, dia kata raja muda ni zalim sikit orang dia. Keras lah kot. Zalim tu tak tahu zalim macam mana kan. Okey, banyak keras garang kan, bengis orang dia kan. Jadi memang banyaklah orang tak suka dengan dengan raja muda ni, Tun Mahmud ni. Jadi apabila dia beritahu yang raja kecil ni bukan sebarang orang, dia ni adalah keturunan Sultan Mahmud Shah, dia datang ni nak claim balik semula tahta kerajaan ayahanda dia yang dirampas oleh bendahara. Jadi ramai orang sokong. Nampak? Okey. Raja kecil pun telah berkirim surat kepada Datuk Laksamana Johor, memberitahu yang ia nak menyerang negeri Johor. Datuk Laksamana itu telah mengaku ia nak belot kepada kerajaan nak belot kepada kerajaan Johor dan menyebelahi raja kecil. Mungkin Laksamana ni dia ni adalah keturunan keturunan ataupun ada daripada Tun Jamil. Itu sebab dia tak kacau jawatan Laksamana. Dan itu sebab apabila raja kecil menulis surat kepada Datuk Laksamana ni, dia setuju untuk belot. Nampak? Jadi kita kena faham itu. Jadi yang betul-betul taat kepada Sultan Johor ni bendahara adalah bendahara, temenggung dan juga penghulu bendahari semua. Tapi tidak Laksamana. Dia sebab apa kita kena ingat macam ni tau. Jawatan-jawatan macam temenggung, bendahara, temenggung, Laksamana ni kebanyakannya digalas oleh ikut keturunan tau. Ikut keturunan. Jadi kalau kau dulu Laksamana, engkau anak engkau Laksamana, anak engkau, turun engkau, cucu cicit engkau jadi Laksamana nanti. Sama juga bendahara macam tu juga, temenggung macam tu juga. Okey. Apabila yang Tuan Muda Tun Mahmud mendapat tahu raja kecil dari Siak telah membawa angkatan nak menyerang negeri Johor, okey, dan dah telah berada di Kuala Johor, yang Tuan Muda tu membawa angkatannya pergi melawan angkatan raja kecil. Dilawan di Kuala Johor lah. Tetapi angkatan Tuan Muda tu tidak dapat mengalahkan angkatan raja kecil. Mungkin angkatan raja kecil tu lagi besar, lagi kuat kerana ramai orang-orang daripada angkatan yang tuan telah lari menyebelah raja kecil. Inilah kelemahan ni. Sebab apa? Sebenarnya ramai tak suka dengan yang Tuan Muda ni. Jadi masa perang tu ramai yang belot. Ingat isu peristiwa lompat sekatak lompat ni bukan berlaku zaman Ibrahim Ali tau. Okey? Zaman Kesultanan Melaka lagi dah ada lompat sekatak lompat ni. Macam paling ceritakan kisah gitu kan. Hari ni baik besok lompat, hari ni baik lompat tempat lain. Jadi Ibrahim Ali bukanlah orang pertama jadi katak lompat. Korang kan tahu siapa Ibrahim Ali kan? Tahu kan? Kalau tak tahu tak apa. Jadi ramailah lari. Jadi akhirnya kalah lah angkatan yang Tuan Muda. Dan dia lagi dah patah balik lah ke Pancur. Jadi sekarang ni bahagian selatan Johor dah dikuasai oleh raja kecil ni. Bugis tengok lagi. Bugis tengok. Okey, tengok macam mana bila masa masuk. Tengok Bugis dia tengok rentak tu mana. Bila sesuai nak masuk.
Okey. Sungguh pun orang laut dan rakyat Johor yang lain, ni pada 1718 kan, sungguh pun orang laut dan rakyat Johor yang lainnya telah menyebelahi raja kecil, tetapi belumlah raja kecil sanggup meneruskan serangannya ke atas pusat kerajaan Johor. Dia tak sanggup lagi lah. Cuma dia berada di bahagian selatan sajalah ya. Okey. Kerana ia merasa angkatan perangnya belum cukup kuat. Dia tahu belum cukup kuat lagi. Tambahan pula pada masa tu ada sebuah kapal Portugis yang sedang berlabuh di pancur. Tu dia tak berani tu. Dia tak nak cari pasal Portugis. Kan? Kang dia cari pasal Portugis kan, nanya pula dia. Portugis pula ni nak cari peluang je nak masuk semula ke ke Nusantara ni selepas kehilangan Melaka. Masa selepas kehilangan Melaka tu, Portugis cuma ada apa? Cuma ada Macau sana tu. Kat China tu dia ada. Dengan Goa. Jadi dia tak banyak tempat. Jadi kan tersilap serang kan, tak pasal-pasal je Portugis serang siap lah ni. Jadi itu dia tak berani tu. Kapal itu membawa seorang pembesar Portugis yang bernama Antonio de Albuquerque Coelho. Nama dia. Yang nak pergi ke Macau. Kan maknanya Macau tu di negara China. Kerana memegang jawatan gubernur Portugis di Macau. Macau ni macam palungan tadi ialah tanah jajahan Portugis di negeri China. Kapal itu singgah di negeri Johor sementara menantikan musim angin timur laut reda lah, musim gelora reda tu dia tunggu kat Kuala Johor tu. Bila dah reda baru disambung pelayaran dia. Okey. Pada masa tu orang besar Portugis sedang berbaik-baik dengan Raja Johor dengan Tuan Muda Mahmud. Dan mengaku tidak akan membenarkan pulau-pulau kecil raja kecil untuk masuk ke hulu. Yalah, dia pun terpaksa baiklah walaupun dia tahu Johor ni adalah musuh lama dia orang. Tapi itu dah lama berlalu kan, dah 100 tahun, dekat 100 tahun dah. Jatuhnya Portugis Melaka di tangan Belanda 1641 kan. Jadi dah lama lah berlalu. Jadi maknanya masing-masing saling lupa-melupakan lah. Raja kecil pun bertunggulah kat Kuala Johor. Dia tunggu berikhtiar macam mana lagi. Sampai tu berikhtiar nak menambahkan kekuatan dia. Dia tunggu apabila musim gelora dah reda, maknanya Portugis dah keluar daripada pancur tu, dia pun masuk serang. Itu dia punya plan. Dalam masa yang sama dia membesarkan angkatan dia. Okey. Kawan-kawan, setelah hampir 3 bulan lama tu dia duduk kat Blaile tu kan, dapatlah raja kecil menambah kelengkapan perang dia. Dan dapatlah raja kecil berbaik dengan Antonio de Albuquerque Coelho ni. Sebab apa? Portugis ni pun bukanlah ikhlas sangat nak berbaik dengan Johor ni. Sebab apa? Dia tahu Johor yang tolong Belanda menumbangkan merampas kota Melaka dulu. Jadi tapi dia datang tu bersahabat lah kan. Berbaik-baik sementara nak tunggu angin laut gelora reda nak balik ke Macau. Lepas tu pula raja kecil ni pun kontak dia. Kontak dia dapat berbaik dengan mestilah perasaan dendam Portugis terhadap Johor tu ada. Nak pula ada orang nak serang Johor. Okey, nah. Walaupun dia tak sokong dari segi persenjataan, mungkin dia sokong dari segi moral. Maksudnya macam dia tak masuk campur lah. Kalau kau nak perang lah, aku duduk tepi. Macam tu lah. Ya? Jadi, dia kata dia pun dah baik dengan Portugis. Raja kecil telah mengaku akan memenuhi permintaan orang besar Portugis, iaitu nak mendirikan gereja di negeri Johor jika Johor jatuh ke tangannya. Dia kata tu, kalau Johor jatuh ke tangan kau, okey, benarkan aku mendirikan gereja di negeri Johor ni. Sejak itu orang Portugis tu mengambil pendirian berkecuali. Kapan dah kata dah, dia ambil pendirian berkecuali lah. Tak perlu memihak mana-mana, berkecuali dah cukup. Okey, bulan Mac 1718 angkatan raja kecil pun naik Sungai Johor. Dia nak menjaga pancur lah. Okey. Dalam keadaan kelang kabut di Sungai Johor tu, yang Tuan Muda serta anak isteri dia dan orang yang dalam orang dia telah bawa emas, bawa segala harta-harta benda lah kan, lari meninggalkan Johor. Dia mengilir lalu ke Sungai Johor dan telah merapatkan kapal yang terbang mendarat ke Johor Lama. Yang tuan ni. Jadi dalam Tuan Muda Johor ni naik lagi. Okey. Pada masa tu lah, masa dia nak kan dia bila raja kecil datang, dia bawa perahu dia dengan bawa lah keluarga dia. Salam Pak, selamat datang Pak. Lagi bawa ratus semua lagi. Okey, sampai dekat
Sungai Johor tu besar dulu, besar. Jadi apa ni Raja Kecil tu belah kanan ni, dia lagi belah kiri lah, pergi sampai dekat apa ni tebing sungai kat Johor Lama tu, kecawangan Sungai Johor tu, dia merapat ke tebing dan mendaratlah ke Johor Lama. Tapi rupanya pasukan Raja Kecil dah duduk kat situ, dah standby kat situ, dah tunggu situ dah. Dah tunggu standby dah. Ya. Jadi pasukan Raja Kecil pun menyerang lah apa ni orang yang tuan ni yang telah lari masuk hutan. Pada masa tu yang tuan muda Tun Mahmud telah membunuh anak isterinya lalu mengamuk melawan orang Raja Kecil dengan sebelah kerisnya. Mengikut cerita dalam Ikat Tufan Nafis, Raja muda telah mangkat dalam pertempuran tu dan beliau lah disebut marhum mangkat di kayu anak. Itulah dia bunuh anak dia tu, Allah Alam, perlu tak tahu kan, tapi ni apa yang diriwayatkan orang ya. Dia lawan tapi dia kalah lah. Angkatan Raja Kecil telah menyerang Pancu dan serangan itu telah dilawan oleh pihak Kerajaan Johor lah, Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil telah berlepas diri ke hulu. Dia kalah, dia lari ke hulu. Dia lari ke hulu, dia pergi Kota Tinggi. Dan adik dia Tun Abdullah bendara kan, okey. Yang menggantikan Tun Mas Anung Tun Abdullah ni adik dia, ditinggalkan bertahankan di sana. Ditinggalkan adik dia, kau tinggal dia lari. Boleh macam tu. Kau tinggal adik kau lari. Akhirnya pada 21 bulan Mac 1718, Pancu telah ditawan oleh Raja Kecil. Dan Tun Abdullah pun lari meninggalkan tempat tu seperti saudara-saudara yang lain lari. Okey. Sultan Abdul Jalil Rakyat Shah yang keempat telah mengaku kalah, tetapi baginda diampunkan oleh Raja Kecil. Diampunkan gitu kan. Jadi tak ada apa-apa kan lah. Dibenarkan tinggal di negeri Johor. Okey. Yang penting sekarang ni Raja Kecil dia nak berkuasa je. Dan Raja Kecil berjanji akan meletakkan baginda semula sebagai jawatan bendahara seperti dahulu sejak maknanya kan bila Sultan Abdul Jalil ni menyerahkanlah dengan Raja Kecil, dia tak bagi jadi sultan tu, kau jadi naik bendahara. Dulu kau bendahara kan, aku duduk bendahara. Macam itulah. Kau jadilah bendahara. Jadi sejak 21 Mac 1718 Kerajaan Johor telah jatuh ke Raja Kecil Siap. Tu dia. Masa ni Bugis tengah tengok ni. Usha, kau buat macam ni je. Tengok ya. Dia Raja Kecil tak tahu Bugis dah standby tunggu masa tu nak strike tu. Dia tunggu je. Jadi Raja Kecil kan apabila dia dapat menawan Johor tu, dia melantik diri dia sebagai dengan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dia cukup suka pakai nama Abdul Jalil. Tak tahu lah sebab apa. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dia kata nama dia. Ya. Sekarang ni pada tahun 1718 1719 setelah Raja Kecil menaluki Kerajaan Johor, beliau telah diangkat menjadi Sultan Johor ya. Nama dia Sultan yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Okey. Tetapi gelaran itu tiadalah begitu terkenal dalam sejarah. Okey. Raja Kecil telah membenarkan Sultan Abdul Jalil bekas Sultan Johor itu balik semula memegang jawatan bendahara Johor. Maknanya kau dulu bendahara kan? Bendahara kan? Okey, kau pegang bendahara ni. Sebab apa? Raja Kecil kan dia claim dia tu anak keturunan anak Sultan Mahmud Shah. Dia claim. Okey, dia beritahu dia anak mak dia tu anak kepada Laksamana Johor, Datuk Laksamana Johor. Macam Palungan tadi, kalau kita katakan Laksamana Johor tu maknanya itu adalah keturunan Tun Abdul Jamil. Sebab Laksamana Johor ni adalah dipegang oleh keturunan Tun Abdul Jamil dan keturunan dia. Sama ada mak dia tu, mak Raja Kecil tu anak Tun Abdul Jamil ke cucu ke Allah Alam. Okay. Setelah menjadi Sultan Johor, Raja Kecil meminang Tengku Tengah. Tengku Irang. Kan Palungan tadi kan? Dia kan Sultan Abdul Jalil ada 3 anak perempuan. 3. Tengku Tengah ataupun Tengku Irang, Tengku Mandak dan Tengku Kamariah. Okey. Ini sama cerita dalam Tufan Nafis. Jadi dia ada 3 anak, Pinangan tu diterima oleh bila dia pinang anak Sultan Bendahara Abdul Jalil sekarang dia telah diturunkan pangkat daripada sultan kepada bendahara. Okey.
pinangan Raja Kecil kepada anak bendahara Abdul Jalil itu telah diterima. Sebab apa? Dia pinang Tengku Tengah ataupun Tengku Irang. Ya? Tengku Irang. Pinang tu pun diterima. Tapi, ini cerita ni sama je. Dalam Tufan An-Nafis pun ada. Dalam Sejarah Selangor pun ada. Sama cerita ni. Pada satu hari raya, Sultan Abdul Jalil telah membawa puteri-puterinya Tengku Tengah, Tengku Mandak dan Tengku Kamariah pergi menghadap Raja Kecil. Padahal Raja Kecil dah bertunang dah ni. Dah bertunang dengan Tengku Tengah ni. Okey? Sultan Abdul Jalil pun dia bawa puteri dia masa makan-makan tu, sekali tu Raja Kecil sudah syok dengan Tengku Kamariah. Apabila mula melihat wajah Tengku Kamariah, dia segeralah memutuskan pertunangannya dengan Tengku Tengah. Kurang asam betul. Dan nak berkahwin dengan Tengku Kamariah. Habis Sultan Abdul Jalil macam mana pula kan? Kau raja kan? Kan tak bagi kan, dia kena pancung lah kan? Jadi Sultan Abdul Jalil tak dapat buat apa-apa. Melainkan menerima sajalah kehendak Raja Kecil. Okeylah tuanku nakkan anak patik, anak better Tengku Kamariah ni, ambil lah. Sampai masanya Raja Kecil pun dikahwinkan dengan Tengku Kamariah. Jadi tak lama lepas tu, Raja-Raja Bugis 5 bersaudara yang diketuai oleh Daeng Parani telah melawat ke Johor. Dia dah sampai. Dadeng, Bugis sudah mari. Bugis sudah mari. Jadi Daeng Parani 5 beradik dah sampai. Kedatangan Raja-Raja Bugis itu disambut oleh Raja Kecil dan dijamu. Dijamu lah Raja Kecil kan. Sebab dia kan sebelum ni, ingat tak, Raja Kecil kan ajak Daeng Parani dan adik-adik dia tolong dia serang Johor. Tapi Daeng Parani dia bagi alah. Dia kata, nanti dulu lah aku nak pergi ke Langat dulu, nak kumpulkan orang aku dulu. Tapi tak datang. Jadi Raja Kecil tak punya empat, dia pergi serang sendiri. Dan dia jaya menang lah. Okay? Jadi kita nampak tu, kalau Palung ni adat manusia lah. Raja Kecil walaupun dia terima kedatangan Raja Bugis tu, tapi Palung rasa dia terima dalam keadaan tak ikhlas. Ya? Sebab apa dia terima dalam tak ikhlas? Dia mesti ada kecil hati tau. Aku ajak engkau itu perang serang Sultan Abdul Jalil. Kau tak nak, kau bagi alasan. Sekarang ni aku dah menang, kau nak datang. Kau datang nak apa? Macam tu lah. Kalau Palung senang je. Daeng, kau datang nak apa? Hari tu kau ajak perang, kau tak nak. Ni kau datang nak apa? Okeylah, tak apalah, nak datang melawat, aku terima lah. Tapi memang Raja Kecil dia memang tak puas hati dengan Daeng Numadik ni. Okey. Walaupun dia sambut jamuan. Pada masa itulah Raja Sulaiman dengan saudaranya Tengku Tengah. Raja Sulaiman ni sebelum ni nanti jadi apa? Nanti jadi Temenggung kan? Betul tak Temenggung Abdullah Tengku Mas Anum jadi bendahara Johor kan, gelas 5 raja. Lepas tu bila dia meninggal, adik dia Tun Abdullah. Lepas tu Temenggung siapa? Temenggung. Lepas tu Tun Abdullah dan kat jadi bendahara, makan kerja. Lepas tu dan anak baginda dijadikan Temenggung dan Raja Bongsu. Maknanya Temenggung tu Raja Sulaiman lah tu. Anak pada Raja Raja Abdul Jalil ni, Raja Sulaiman lah tu. Dekat sini tak sebut. Dia tak sebut siapakah dia lantik jadi Temenggung dan juga Raja Indra Bongsu. Tapi maknanya Temenggung dan Indra Bongsu ni adalah mestilah anak lelaki dia. Jadi masa majlis tu, yang ada tu Raja Sulaiman. Maknanya kalau Raja Sulaiman tu dia lah yang dilantik jadi Temenggung kan tu. Okey. Raja Sulaiman asal Tengku Tengah di istana telah bermesyuarat supaya Tengku Tengah dikahwinkan dengan salah seorang pada anak Raja Bugis. Dan meminta kepada Raja Bugis mengalahkan Raja Kecil. Ini dah mulalah ni. Kata orang ni dia ada plan. Raja Sulaiman kan, dia memang bengang dengan Raja Kecil. Dah elok bapak dia jadi sultan, dia datang serang bapak dia kalah, okey. Dan macam mana pun dia tetap berdendam. Kalau Pak Long pun berdendam juga. Okey. Jadi apa dia buat? Dia plan macam mana ni sekarang ni. Dia nandak Raja Tengah tu kan. Raja Tengah tu sepatutnya jadi bini Raja Kecil tu. Kali nampak Tengku Kamariah, dia putus orang tunang, dia ambil Tengku Kamariah. Kau rasa Tengku Tengah tak bengang ke? Mesti Tengku Tengah bengang. Betul tak kan? Mesti dia terasa. Dan benda ni terbukti apabila kita baca dalam Tuhfat An-Nafis, macam mana Tengku Tengah ni selalu marah adik dia tu, Tengku Kamariah ni. Sebab nanti dalam akhir cerita tu,
Raja kecil ni pun satu hal, dia tak berani buat balik apa ni Tengku Kamariah pergi ke Siak dah. Sebab apa, bini dia apa ni raja perempuan besar kat sana ada. Jadi apa dia buat, dia letakkan apa ni Tengku Kamariah ni dekat Riau. Selepas Sultan apa ni Abdul Jalil naik, okey, memang anak kerabat-kerabat semua dia panggil raja dan tengku. Daripada Tun tu dia jadi raja daripada tengku. Dalam sejarah ni dia beritahu juga. Itu sebab dia kata apa ni gelaran tengku kat Johor tu bermula pada Sultan Abdul Jalil. Tengku dan raja tu. Dia bila dia naik, dia jadi sultan. Takkanlah nak sultan pun nak pakai nama Tun dengan anak lagi kan. Kenalah bagi nama apa ni anak tu raja. Jadi tu dia dah panggil Raja Sulaiman. Habis bapak dah naik jadi sultan, pak. Takkan bapak dah naik sultan nak pakai nama Tun dengan lagi. Tak ragat lah kan. Kenalah pakai nama raja ataupun tengku. Sebab anak dia kata Tengku Kamariah, Tengku apa ni, Tengku Mandak, Tengku apa ni, Tengku Tengah, anak-anak perempuan ni. Kenapa gelar Tengku tu? Jadi yang lelaki tu dia panggil lah Raja Sulaiman, raja. Itu cerita dia. Jadi Raja Sulaiman ni dia bengang dengan apa ni, dengan raja kecil kan. Okey, dia pakat dengan apa ni, akak adik dia tu lah di Tengku Tengah kan. Agaknya adik dia sebab Tengku Tengah kan. Dia cakap macam ni, aku pun geram tu dengan raja kecil ni. Dah elok dia nak ambil kau kan. Kau dah elok nak jadi apa ni, permaisuri kat Johor ni. Tiba-tiba pula apa ni, dia ambil tu si Kamariah tu kan. Itulah kan. Tak apa, kau kahwin dengan yang Perani. Bila kau dah kahwin dengan Perani nanti, kita boleh pujuk yang Perani pergi lawan raja kecil ni. Ini semua kahwin politik ya. Jadi apa kata buku dia kata? Dalam buku pun dia kata macam ni. Raja Sulaiman dan saudaranya Tengku Tengah di istana mereka telah bermesyuarat supaya Tengku Tengah dikahwinkan dengan salah seorang anak-anak Raja Bugis tu. Dia kata kahwinkan. Dan minta tolong Raja Bugis tu mengalahkan raja kecil. Memanglah sebab dia bengang. Bapak dia dah kena apa ni, kena serang, kena jatuhkan bertata kan. Tapi kata orang ni, what comes around lah. Dulu pun bapak engkau pun jadi raja pun bukan acara dia tu pun boleh dipertikaikan lah kan, selepas apa ni kemangkatan Sultan Mahmud Shah Mangkat Julang kan. Jadi bila orang lain datang, raja kecil tu tiba dia claim pula dia anak Abang Sultan Mahmud. What comes around lah, kata orang putih ni. Jadi timbullah keparahan kan. Raja Sulaiman dan Tengku Tengah juga telah mendapat kata sepakat dan rancangan itu telah dipersetujui oleh ayahanda mereka. Dia jumpalah ayahanda dia. Okey. Jadi Raja Sulaiman dia jumpa bapak dia. Pak, tak apa pak. Kita kahwinkan adinda ni Tengku Tengah dengan apa ni anak Raja Bugis. Nanti kita boleh tak tolong nanti dengan apa ni anak Raja Bugis. Galak kan apa ya? Okey. Raja Sulaiman dan Tengku Tengah pun menjemput Raja-Raja Bugis pergi ke satu jamuan di sana mereka. Panggil lah berasingan datang kan. Pada masa inilah dengan sembunyi-sembunyi Tengku Tengah, Raja Sulaiman telah meminta Yang Perani dan saudara-saudaranya membantu menghilangkan malu diorang adik-beradik. Ayolah, minta lah. Kami cari malu kan. Senyap lah. Dia meeting lah, dia bercerita lah, dia apa ni, dia mengadu lah kan. Sebab apa ni, dia dimalukan lah. Nampak sangat tengok kan ni dah lah raja kecil dah takluk dia, dah ambil gelaran apa ni sultan. Lepas tu bapak tu diturun pangkat jadi bendara. Jadi apa ni, untuk menghilangkan malu tu kan, itulah dia memang katalah memang perbuatan raja kecil memang tak patut. Dia kata kononnya lah dia itu version dia orang lah kan. Sebab apa, bila dia bercerita kita nak minta pertolongan orang tu, kita kena yakinkan orang yang kita ni pihak yang benar. Okey, jadi dengan mengatakan apa ni, raja kecil ni telah merampas tahta daripada ayahanda dia, okey, dan apa ni, itu ada satu kata orang ni good point lah untuk dia apa ni, dapat untuk meraih simpati anak Raja Bugis. Okey, okey. Jadi Dayang Perani pun sanggup. Okey, kata sebab Dayang Perani ni banyak tu dia sebagai ketua tu anak Raja Bugis ni. Dayang Perani pun menyatakan kesanggupannya untuk mengambil semula kerajaan Johor daripada raja kecil. Tetapi
hendaklah dibuat dahulu suatu perjanjian antara Raja Sulaiman dengan saudara-saudaranya Raja Bugis. Takkan nak tolong macam tu je. Kena ada perjanjian kan. Okey. Raja Bugis pun, orang Bugis pun tolong, takkan tolong free. Bini bagi. Bini aku nak. Tapi ada lagi. Daripada Sultan dimotot kepada bendahara. Aib besar tu. Memang aib besar. Apa ni Safilah? Memang aib besar. Ini lah. Dia Sultan kan. Tiba-tiba kena tuan pangkat semula. Okey. Okey. Jadi, apa kata syarat-syarat tu yang apa ni, dia tetapkan oleh Dayang Perani. Okey. Dia buat perjanjian, dia kata macam ni. Jika Raja-Raja Bugis berhasil mengambil semula kerajaan Johor, dia kata, okey, dari tangan Raja Kecil, salah seorang daripada Raja-Raja Bugis, okey, salah seorang pada anak-anak Raja Bugis ni dijadikan Yang Tuan Muda. Itu syarat dia. Kau nak jadi sultan, okey, tak apa. Tapi Yang Tuan Muda mesti keturunan aku pula. Yang dia Pertuan Muda. Dan Raja Muda turun ataupun Raja Muda turun temurun. Okey. Sekejap. Okey. Jadi turun temurun. Dia kata, okey, aku boleh tolong. Sultan kau punya. Kata apa ni keluarga kau punya. Tapi Yang Tuan Muda aku punya. Sebab apa? Selalunya kan, mana-mana pun kan, yang buat kerja ni sebenarnya second man. Orang second man ni. Bos ni tak buat kerja sangat. Bos kan dia suruh lah dia buat big picture. Okey, sekarang ni macam okey lah. Macam kita kerja di syarikat kan. Pak Long jadi CEO. Bukan takkan Pak Long nak buat semua kerja. Pak Long buat big picture. Okey, tahun ni aku nak dapatkan 100 juta keuntungan untuk company. Jadi Pak Long akan serahkan tugas kepada apa? Pak Long punya Chief Marketing Officer, Chief Operation Officer, CEO buat kerja, CMO kerja, lepas tu Resource buat kerja, CEO orang sesuai. Macam tu lah. Jadi yang buat kerja sebenarnya orang yang nombor 2 ni. Itu dia minta dia nak jadi yang tuan muda tu. Sebab dia orang yang berkuasa sebenarnya. Okey. Jadi Raja Sulaiman setuju lah. Bila setuju tu boleh dikawinkan. Okey, setelah perjanjian dipadukan, maka Tengku Tengah pun dikawinkan dengan Dayang Perani. Raja Kecil merasa cemburu tu bila tengok nampak Raja Bugis ni tinggal lama sangat. Apa hal ni? Anak Raja Bugis ni tinggal lama sangat kat Johor ni, kata. Uish, kata. Ini mesti ada something on ni, dia kata. Something going on ni, dia kata. Pap, alamak. Dayang Perani kahwin dah. Kahwin dengan bekas tunang aku lah tu, dia kata. Dia kata, okey. Jadi, tambah lagi pula, telah menjadi tetamu pada Raja Sulaiman dan saudara-saudara dia. Tapi tidak ada ketahui undangan itu untuk menjalankan dia Raja Kecil tak tahu yang ni plan plan Raja Sulaiman dengan anak-anak Raja Aceh ni. Okey, dia tak tahu sebenarnya. Jadi dia diam lah, dia tak tahu apa lah. Sebab dia tak tahu apa kan sebenarnya. Padahal Aceh dah plan, Aceh dah bersetuju dah akan menolong Raja Sulaiman untuk berontak. Okey, dah siap semua tu kan. Tak lama selepas tu Dayang Perani dan saudaranya pun bertolak meninggalkan negeri Johor, balik ke Siantan dan menyediakan kelengkapan perang. Okeylah, dah berjanji setia, sumpah setia semua kan. Okey, dia balik. Okey, bagi kami balik dulu, kami siapkan angkatan perang kami. Okey. Jadi nanti bila dia nak serang Johor tu nanti kan, Raja Kecil akan tersepit tau. Sebab apa? Orang Johor sendiri akan menyerang dia, orang Bugis pun akan menyerang dia. Ternampak tu, ya. Sebab apa sekarang ni Raja Sulaiman telah berjaya memujuk anak-anak Raja Bugis jadi tolong dia orang, terutamanya Dayang Perani dah jadi ipar dia, adik ipar dia tu. Setelah Raja Bugis meninggalkan Johor, negeri Johor pun huru-hara. Kerana apa? Kerana rakyat Johor ada yang menyebelah Raja Kecil dan ada yang menyebelah Sultan Johor, Sultan Abdul Jalil. Ada dua. Yalah, satu pengikut bendahara, satu pengikut Laksamana. Okey. Dia orang pun ni lah, kata huru-hara lah, bergaduh kan. Seolah-olah kerajaan Johor tu ada dua raja. Apa taknya? Raja Kecil dia raja lah, tapi Sultan Abdul Jalil masih, walaupun dia jadi bendahara, tapi orang yang taat dengan dia tu menganggap dia sebagai sultan lagi. Nampak?
Dia anggap masa dia jadi sultan. Okey. Dalam pada itu telah hebohlah kabar-kabar angin dari pihak pihak yang tidak menyetujui Raja Kecil, mengatakan Raja Kecil bukan sebenarnya putera almarhum Mangkat Julang. Kan mula-mula kan Raja Kecil nak dapatkan simpati rakyat Johor kan, dia kata dia anak anak almarhum Mangkat Julang, anak Cik Pong. Cik Pong tu puteri kepada Laksamana Johor. Masa bapak dia kena bunuh tu, dia orang besar-besar buat dia lari pergi ke Minangkabau. Jadi lepas tu pecah pula katakan, sebenarnya Raja Kecil dah menipu kita. Dia bukan anak anak Sultan Mahmud Shah. Sebab apa, memang betul ada fakta, bukan fakta, sejarah, maklumat mengatakan Sultan Mahmud Shah tak kahwin. Sebab ada orang katakan, ingat tak yang siapa kata yang Hamilton apa katakan, dia kata Sultan Mahmud Shah ni pelik sikit, kata dia kahwin dengan jin, kata. Kita tak kan orang dulu kan, raja dulu kan macam-macam lah kan. Wallahualam bisawab, kita tak tahu kan. Oleh sebab berita-berita angin tu, Tengku Kamariah pun tiada lagi pedulikan Raja Kecil suaminya. Tapi Raja Kecil belum lagi mengambil apa tindakan. Jadi Raja Kamariah rasa malu lah. Dia setuju tu siapa? Ni aku pun kahwin dengan putera raja, jangan main putera raja keturunan Melaka ni. Dah ada macam-macam versi yang kata tidak pula. Jadi Tengku Kamariah malu tau. Tapi Raja Kecil masih tak tindak lagi, dia relax ni. Terima kasih siapa yang follow Palong dan balik silakan tap like. Dia relax lagi, dia tak tindak lagi Raja Kecil ni. Kemudian pada tu kan, Tengku Tengah telah menyuruh orang-orangnya menculik adik dia Tengku Kamariah. Dari istana Raja Kecil, dibawa balik ke istana ayah mereka. Tengku Tengah ni memang dia suka bully Tengku Kamariah tau. Kalau kita baca dalam suatu Tuhfah An-Nafis, memang tu dia asyik marahkan tu Tengku Kamariah je. Sebab apa? Mau tak marah, Tengku Kamariah rampas tunang dia. Bukan Tengku Kamariah tak rampas. Raja Kecil yang tak nak tu, yang putuskan tunang tu. Okey. Raja Kecil pun marah, lalu menghantar satu pasukan perangnya menyerang pihak Sultan Abdul Jalil yang berkubu di Seluyut. Dan berlakulah peperangan antara orang Johor yang pihak Sultan Abdul Jalil dengan pihak Raja Kecil yang kebanyakannya orang Minangkabau. Orang Siak bersiak kan. Tak lama berperang, kalah jugalah pihak Sultan Abdul Jalil. Kalah. Okey. Baginda serta anak isteri dan pengikut-pengikut baginda pun berundur meninggalkan negeri Johor pergi ke Pahang. Memanglah negeri pendekat lagi Pahang lah. Pahang tu kan saudara mara dia juga. Dan ada pula di antara orang besar-besar Johor berundur ke Melaka. Peristiwa tu berlaku pada tahun 1719. Dia selepas kena serang oleh Raja Kecil kali kedua, Sultan Abdul Jalil lari ke Pahang. Ramailah suku Sakat kat Pahang tu, ramai lagi bendara, geng-geng bendara. Masa tu Pahang dah jadi bendara kot. Sekejap perlu tengok betul tak Pahang dah jadi bendara. Sejarah Pahang 17 siapa masa tu jadi apa? Jadi Bendara Hasan, bendara apa ni? Sultan Zainal Abidin, Sultan Sulaiman. Yalah masa tu apa ni? Bendara lah, geng-geng bendara ada kat sana. Bendara Tun Abbas pun ada kat sana dah. Bendara Tun Abbas kat Pahang. Lagi bendara apa lagi? Jadi dia pergilah ke sana. Jumpalah klan-klan bendara dia kat sana kan, tak tolong kat sana. Sebab masa perang kali kedua pun dia kalah juga. Jadi ada yang lari ke Melaka, ada yang lari ke Pahang. Okey. Setelah Sultan Abdul Jalil keempat meninggalkan negeri Johor, Raja Kecil pun pindah pergi bersemayam ke Pulau Riau. Dia itu silap dia. Dia sepatutnya duduk dekat Johor, dia tak boleh duduk Riau. Okey, dia pergi di Pulau Riau. Dan di sanalah dia memerintah kerajaan Johor Riau. Dia panggil Johor Riau. Klan-klan bendara berindukkan SNR. SNR tu apa Pak? Sri Naradiraja Pak ya? Okey. Pada masa di negeri Pahang itu, Sultan Abdul Jalil telah mengangkat adindanya Tun Abdul Jamil menjadi bendahara, menggantikan bendahara Tun Abdullah yang telah mangkat itu. Kan adik dia Tun Abdullah mangkat kan, jadi dia lantiklah adik dia jadi bendahara. Tapi bendahara ni bendahara Johor tau, bukan bendahara Pahang ni. Baginda berangkat juga melawat ke Pulau Au, Pulau Tinggi, Pulau Tioman, dan rakyat-rakyat Melayu itu di pulau-pulau tu mengatakan tak setia kepada baginda.
Tak berapa lama dia Pahang, baginda serta pengikut-pengikutnya pun berangkat ke Terengganu pula. Oh, dia pergi Terengganu pula lagi. Oh, yai. Ya. Walaupun dia hilang negeri Johor, tapi dia ada kuasa lagi tu. Kat Pahang dia boleh apa lagi. Lepas tu dia pergi Terengganu. Masa di Terengganu tu, seorang saudara seayah kepada baginda, Tun Zainal Abidin, iaitu Tun Zainal, digelar baginda Paduka Maharaja. Dia sebab apa? Belah-belah Pantai Timur tu semua keluarga-keluarga bendahara tu. Klan-klan SNR. Kata apa ni? Semua tu klan-klan SNR tu dah berkuasa. Jadi dia selamat dah. Dan Raja Kecil pun tak ada nak sampai ke sana sangat. Okey. Pada 1720, setelah kira-kira setahun lamanya Sultan Abdul Jalil bersemayam di Terengganu, dia duduk kat Terengganu, okey. Pada tahun 1720, baginda sekeluarga dan pengiringnya pindah balik ke negeri Pahang dan bersemayam ke Kuala Pahang. Dia macam merantau lah ni, lompat. Saudara baginda Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja dan anak-anak baginda yang bernama Tun Husin ditinggalkan di Terengganu menjaga negeri itu. Maknanya kalau kita tahulah yang raja-raja Terengganu tu semua tu adalah keturunan daripada bendara pada Johor lah ya. Itu semua keturunan Sri Raja lah tu. Betul tak Pak? Betul tak Pak? Bendara Sri Raja kan? Memang ada 3 klan, Sri Raja, Sri Wak Raja dan Sri Amar Raja. Betul. Tapi Sri Raja tu adalah Mani Purindam sudah kuasa. Ada betul ke tak ada betul Pak? Dan yang paling berkuasa masa ni Sri Raja. Kan betul? Betul Okey. Pada tahun 1720, kira-kira setahun lamanya Sultan Abdul Jalil bersemayam di Terengganu. Okey. Dalam tahun 1720 tu, baginda sekeluarga dan pengiringnya berpindah balik ke Pahang dan bersemayam di Kuala Pahang. Saudara baginda Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja dan anak anda baginda yang bernama Tun Husin tinggal di Terengganu menjaga. Maknanya Tun Husin, tapi mana pergi dia Raja Sulaiman? Dia tak cerita pula Raja Sulaiman kat mana masa ni. Pada masa baginda bersemayam di Kuala Pahang itu, Raja Kecil di Riau telah menghantar satu pasukan orang Minangkabau. Di bawah pimpinan panglimanya bernama Laksmana Nahoda Sekam. Nama dia telah pergi ke Kuala Pahang dan mempersilakan Sultan Abdul Jalil bekas Sultan Johor itu datang ke Riau. Dia pujuk balik. Bapak mentua dia kot Sultan Abdul Jalil tu. Tengku Kamariah tu kan bini dia. Dia pujuk balik lah. Ini gaduh-gaduh ribut bagai tapak ni, ribut dan cawan je. Nampak Oleh sebab Sultan Zainal Abidin menolak, tak mau pergi ke Riau, berperanglah Laksmana Nahoda Sekam dengan Sultan Jalil. Sebab apa? Dia Raja Kecil nak balik Sultan Jalil duduk kat Riau. Sebab apa? Senang nak pegang tu, nak kontrol. Kalau biarkan lama duduk kat Pahang tu kan lama dia berkuasa. Dia berkuasa nanti kan dah satu masalah lagi. Dah Terengganu pun dia dah mula berkuasa, keluarga dia dah naik. Adik dengan anak dia naik situ. Dia berperang, kalahlah juga Sultan Jalil lagi sekali. Apabila dah kalah perang tu, dia persilakan sekali lagi oleh Negeri Sekam, jom balik Riau. Anak anda Raja Kecil suruh balik Riau. Barulah baginda balik ke Riau. Dalam keadaan terpaksa lah tu. Setelah bersiap-siap, baginda dan sekalian puteri baginda pun naiklah perahu dan bawa balik ke Riau. Duduklah di Riau di bawah pengawasan Raja Kecil. Sebelum baginda berangkat pergi di Riau, datang seorang utusan Raja Kecil. Dari Riau bernama Mas Radin, membawa surat daripada Raja Kecil yang disampaikan kepada Laksmana Nahoda Sekam. Dalam surat tu, dia kata apa? Raja Kecil memberitahu Laksmana Nahoda Sekam, janganlah Sultan Abdul Jalil bawa ke Riau lagi. Jangan bawa lagi. Kata, kenapa? Bunuhlah saja. Kita tahu mati saja. Pula dah. Mula dia suruh balik, dia suruh bunuh pula. Mendengar bunyi surat perintah daripada Raja Kecil itu, Laksmana Nahoda Sekam serba salah. Maka terpaksalah mengikut perintah tuan juga kan. Serba salah lah ni. Laksmana Sekam telah merintahkan 4 orang lubalang Minangkabau pakai baju rantai dan beberapa orang pengikut dia pergi ke perahu Sultan Jalil. Dia pergi mengamuk. Pada masa tu Sultan Jalil sedang di tika semayang tu. Dia kata baru lepas semayang sebelum lepas subuh, tengah baca wirid. Lalu baginda ditetak oleh orang Minangkabau tu. Tak sempat juga baginda melawan, tapi sempat juga baginda melawan dengan gagah beraninya
dan dapat membunuh 8 orang daripada orang Minangkabau itu. Ayo, banyak jahat orang Minangkabau. Setelah itu barulah baginda mangkat. Anak baginda yang bernama Tun Abdul Hamid, Tun Narawangsa terbunuh dalam pertempuran itu. Puteri baginda Tengku Tengah telah keluar dari bilik kurungnya dalam perahu itu lalu mengamuk melawan orang Minangkabau itu. Apabila orang Minangkabau nak melawan, Laksamana Sekam pun datang menjerit, melarang. Jangan usik Tengku Tengah. Memanglah. Kau gila, kau usik Tengku Tengah, engkau cari pasal dengan orang Bugis. Nampak? Kau akan cari pasal dengan orang Bugis. Itu ada bini dia yang Parani. Okey. Mereka mengatakan jangan dicederakan Tengku Tengah. Kalau cederakan kau orang kena bunuh dengan dengan Tengku Tengah ni. Padahalnya Nahoda Sekam takut dengan Dayang Parani. Siapa kalau mati Tengku Tengah nanti, Dayang Parani mengamuklah. Setelah itu Nahoda Sekam pun dengan sedihnya dengan air mata berlinang turut sama mengelola dan memakamkan jenazah Sultan Al-Mujali Rakyat Shah yang keempat di tempat yang bernama Teluk Kandang. Okey. Dan baginda lah yang disebut marhum mangkat di Kuala Pahang. Jadi kita tahulah kan, maknanya yang membunuh yang mengarahkan bunuh Sultan Al-Mujali ni adalah Raja Kecil. Okey. Iaitu pada tahun 1720. Tempat tu sekarang disebut dengan nama Kampung Marhum. Setelah itu anak-anak almarhum iaitu Tun Abbas, Raja Sulaiman. Masa tu Tun Abbas belum jadi sultan ni Raja Sulaiman, Tengku Tengah, Tengku Mandak, Tengku Kemariah dibawa balik oleh Nahoda Sekam ke Riau. Dan tinggallah mereka di Riau dengan rasa memendam hati. Nanti kita tengok macam mana kisah pergaduhan dia. Ini dah pura-pura ni. Jadi baca sikit lagi Dalam tahun 1721 okey. Disebabkan sakit hati kepada Raja Kecil yang telah merampas kerajaan Johor, Raja Sulaiman yang tinggal kat Riau tu telah bermesyuarat dengan abang dia Tun Abbas. Dan kata macam ni lah bang, kita tak boleh jadi ni bang, dah bapak kita kena bunuh. Walaupun dia tu adik ipar kita, tapi kurang ajar tu, dia bunuh bapak mentua sendiri. Dia suruh orang bunuh bapak mentua sendiri. Kita kena hapuskan Raja Kecil ni. Ingat kita kena minta tolong dengan ipar kita ni, Dayang Parani. Okey, Dayang Parani. Jadi apa kata kita pergi jumpa Dayang Parani, kita cerita macam mana. Okey. Jadi dia hantar surat lah masa tu anak-anak Haji Bugis tu kat Kalimantan. Sebab apa masa tu dia hantar adik dia Dayang Menambun pergi ke Kalimantan. Dayang Menambun ni dia jadi menantu kepada Sultan Muhammad Zainuddin Raja Kalimantan. Dia dah kahwin tu, gelaran dia Pangeran Surya Negara. Okey. Jadi dalam surat tu Raja Sulaiman menceritakan perihal ayahnya telah mangkat di Kuala Pahang dan menceritakan perihal penderitaan mereka yang selama di bawah perintah Raja Kecil. Ceritalah. Dia jerit lah lebihan. Dah tentulah Dayang Parani bengang, bini dia di situ. Kan? Setelah menerima surat daripada Raja Sulaiman tu, Raja-Raja Bugis pun marah dengan perbuatan Raja Kecil. Setelah siap kerja-kerja di Matan, satu kelengkapan perang, 7 buah perahu besar, dengan beberapa buah perahu kecil dan 1000 orang ahli-ahli perang Bugis. Ahli-ahli perang Bugis ni, orang Bugis tak mengamuk. Okey. Raja-Raja Bugis tu bertolak lah dari Matan. Matan tu Kalimantan menuju ke Riau. Selain daripada Dayang Parani, Dayang Menambun, Dayang Merewah, Dayang Celak, Dayang Kemasi, turut juga bersama Raja-Raja Bugis yang lain. Keluarga mereka termasuklah Dayang Masuru, Dayang Mengetuk, Dayang Menampuk. Okey. Apabila sampai ke Riau, pihak Raja Bugis pun berperanglah dengan pihak Raja Kecil. Peperangan itu telah berlaku di perairan Riau. Okey. Ada tempat bernama Pengujian dan Pulau Bayan dan Pulau Penyengat dan Teluk Bemban. Tempat-tempat ni perlu nak pergi dah ni. Okay. Setelah berperang 2 hari lamanya, pihak Raja Kecil pun kalah. Riau pun dapat ditawan oleh Raja Bugis. Di sinilah bermula era anak-anak Raja Bugis menguasai Kesultanan Johor. Okey. Raja Kecil pun berundur ke Lingga dan bertahan di situ.
Dayang Perani serta saudaranya telah pun berjumpa dengan Haji Sulaiman dan keluarganya, bertanyakan ahwal mereka, apa khabar, tanya macam mana semua kan. Kita kena ingat diorang kan sebelum ni kan ada perjanjian. Sekiranya anak-anak Raja Bugis dapat menewaskan Raja Kecil, gelaran Yang Tuan Muda Riau atau Yang Tuan Muda ataupun Raja Muda mestilah disandang oleh keturunan anak-anak Bugis. Okey. Jadi Dayang Perani serta saudaranya pun berjumpa dengan Haji Sulaiman serta keluarganya, bertanyakan hal awal sepeninggalan mereka. Mereka telah merundingkan langkah-langkah yang akan dijalankan di masa depan kalau berlaku peperangan dengan Raja Kecil. Memang berlaku peperangan. Okey. Nampak yang bagi aturan dia tu. Okey. Jadi memang lepas tu Raja Kecil dia tak puas hati. Dia memusuhi anak-anak Raja Bugis ni sampai anak dia, cucu dia pun lagi. Nanti kita tengok nanti dalam Tufan Nafis dah ceritakan. Okey. Tak lama selepas itu Raja Sulaiman dan Raja-Raja Bugis telah meninggalkan Pulau Riau. Raja Sulaiman dalam satu rombongannya pergi ke Negeri Pahang, berjumpa dengan bapa saudara Bandara Pahang, ataupun Tuan Jamal, kerana nak mencari belanja, nak menambah kelengkapan perang untuk melawan Raja Kecil. Dia minta bantuan Pahang lah. Itu pak saudara dia tu, Pahang tu. Okey. Raja-Raja Bugis 5 saudara pula dengan satu angkatan telah pergi ke Langat. Nampak? Langat. Kuala Selangor. Sebab tu Langat tu banyak orang Bugis. Okey, dia nak kumpulkan orang dia. Dah ada dah. Kerana orang Bugis tempat tu memang ramai. Dia pergi Kuala Selangor pun ada. Okey. Orang dia. Dia dah beritahu lah siapa ni nak perang ni, nak ready. Dia tahu apa Raja Kecil akan strike back. Sementara Raja Sulaiman pergi ke Pahang, Raja Bugis dah pergi ke Selangor. Selangor pun ada, kat Kuala Selangor pun ada orang dia. Okey. Orang Bugis di Selangor dah ada. Okey. Dan semua dia supaya get ready lah. Sebabnya Raja kita dah berlawan dengan orang Minangkabau ni, geng-geng Minang dah ni, geng-geng Sumatera. Jadi kita kena get ready. Kita dah berjaya mengalahkan Raja Kecil dan kita telah berjaya melantik adik-adik kita jadi Yang Tuan Muda Riau lah. Daeng Merewah jadi Yang Tuan Muda Riau kan. Okey, jadi sekarang ni kita kena get ready. Semua orang Bugis yang berada di pesisir pantai Semenanjung ni kena get ready. Jangan bagi can Raja Kecil datang lawan. Itu dia bagi tahu tu, dia pergi tu, dia bagi tahu. Sungguh pun pihak Raja Kecil di Lingga tu kalah dengan orang Bugis, tapi Raja Kecil dan angkatannya telah melepaskan diri dari Lingga. Sebab dia bahasa dia bunuh ke Lingga tu, Bugis kejar lagi tu. Dia kejar lagi kan, jangan kalah lagi. Dia lari, dapat lari dan dia baliklah balik sampai ke Siak lah, dia lari. Lepas tu orang Bugis mana tempat dia macam dekat Lingga semua dia akan tinggalkan angkatan itu, get ready. Maknanya dia pergi satu tempat tu, dia duduk, dia tinggalkan orang dia. Dia tak ada balik terus macam tu. Jadi raja dia baliklah, 5 saudara baliklah. Dan dia panggil lagi orang Bugis datang lagi. Daripada Sulawesi tu datang lagi tu untuk menguatkan kedudukan orang. Pada masa itu juga satu peristiwa telah berlaku. Okey, kat mana? Di Linggi. Penghulu di Linggi telah menganiayai nelayan-nelayan Bugis yang menangkap ikan di Linggi. Tengok pak. Penghulu Linggi kan. Oleh sebab itu, Raja-Raja Bugis 5 saudara daripada Selangor, Kuala Selangor kan, dia menyantarlah orang dari Kuala Selangor dengan pergi menyerang Linggi. Penghulu Linggi pula minta bantuan Raja Kecil kat Riau. Ni rasanya penghulu Linggi ni pak, kau rasa orang mana pak? Agaknya orang Minang kot ni. Tak mungkin dia Bugis kan. Tapi orang Bugis ramai di Linggi. Penghulu Linggi ni dia berkuasa situ, dia telah menganiaya orang Bugis. Jadi tu yang orang Bugis datang pergi serang tu. Lepas tu penghulu Linggi ni minta bantuan dengan Raja Kecil kat Riau. Dengan angkatan perangnya, Raja Kecil pun datang membantu penghulu Linggi. Lalu berperanglah dengan orang Bugis yang datang menyerang tu. Peperangan itu telah berlaku di laut dan di darat. Di laut dan darat berlaku. Peperangan di Linggi, kesudahnya pihak penghulu Linggi yang dibantu oleh Kecil itu kalah. Dan Raja Kecil pun terpaksalah meninggalkan Linggi. Tinggallah. Di situlah naik barisan Bugis dekat Linggi tu. Nampak?
Tu sebab kalau ada kawan Pak Long dulu dah arwah lah, dia tak panggil Julinggi, dia orang Bugis. Dia kata dia tuan Bugis. Itu yang bertimbun-timbun makam di antara Tan Supai tu, ya ke Pak? Okey. Jadi sekarang ni cara tak langsung kita tahulah nampak Linggi tu dah di bawah kuasaan Bugis. Nampak tak? Okey. Dan Raja Kecil terus balik ke Siak untuk menguatkan angkatannya. Bunuh Linggi yang tinggal tu telah membuat persetiaan dengan Raja-Raja Bugis. Selepas tu orang Bugis tu meninggal. Maknanya bila penghuni dah kalah kan, jadi dia buatlah persetiaan. Maknanya okeylah, dia mengaku dia akan setia dengan orang Bugis. Raja-Raja Bugis dan angkatan perang mereka yang berundur dari Linggi dah kalahkan tu, dia berundur ke Linggi, kebetulan sampailah ke Riau serentak. Sampai itu Raja Sulaiman dengan angkatan perang Pahang pun sampai. Kan Raja Sulaiman pergi ke Pahang minta bantuan tu, nak tolong daripada pak saudara dia untuk membantu untuk menyerang bantu pertahankan Riau daripada serangan Raja Kecil ni. Dah sampai. Jadi bertambahlah kekuatan kat Riau tu. Orang Pahang dah ada. Tak lama lepas tu tahun 1722 satu angkatan perang dari Riau diketuai oleh Daeng Merewah, okey, yang juga dikenali dengan nama Kelana Jaya Putra. Daeng Merewah ni, okey. Jadi Daeng Merewah ataupun Kelana Jaya Putra pergi dengan orang Pahang sekali kan, dia pergi menyerang Raja Kecil kat Siak kerana nak mengambil perkakas kebesaran kerajaan Johor Riau yang ada di tangan Raja Kecil. Raja Kecil pegang perkakas tu, dia punya perkakas kebesaran tu kan. Setelah berperang di Siak, akhirnya Raja Kecil tiada sanggup meneruskan perang itu, lalu minta berdamai. Perkakas kebesaran kerajaan Johor tu telah diambil oleh Raja-Raja Bugis, lalu dibawa balik ke Riau dan diserahkan kepada Raja Sulaiman. Sejak pada akhir tahun 1722, lucutlah taraf Raja Kecil sebagai Sultan Johor yang dipegangnya lebih kurang 4 tahun. Terima kasih perucapkan pada semua datang tadi, dan pada yang follow Pak Long, terima kasih mengucapkan. Okey, kita jumpa lagi. Kita sambung esok penceritaan kita ya. Sejarah Johor ni besok kita sambung kisah zaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Kawan-kawan, ucapkan terima kasih. Sa'adun Mansur, terima kasih follow Pak Long. Besok jumpa lagi, okey. Kita sambung lagi penceritaan kita sejarah Johor. Okey, insya-Allah.